Assalamualaikum, saya Azhar. Okey, sekarang saya berada di daripada malam semalam daripada KL lalu Bentong nak balik ke Kuantan Pahang. Yang ni RNR Srijaya, pertengahan jalan dah nak sampai dah. Jadi saya rehat sekejap pergi tandas. Tadi semain subuh di RNR Temeloh. Tapi bila on Maxim tu benda tak ada pun. Ingat nak ikut tu jalan lama tapi rasa nak balik cepat pula sebab ada appointment ejen jual hartanah ni pukul 10 di Kuantan. Jadi saya teruslah pergi highway tapi sebelum Srijaya saya kena pergi tandas. Dah selesai tu saya on pula on Grab. Dapat alhamdulillah ada orang dia nak pergi dekat ada bukan belum pergi Grab, nak pergi ambil tu dekat 2 km je. Agrojares Srijaya Maran. Maran nak pergi ke terminal bas Kuantan. Okeylah. Adalah dapatlah juga RM53 tu. Tapi cuma kalau orang nak naik bas ni kita kena kemungkinan dia bas tu kita kena kejar. Kita kena tanya ni bas pukul berapa ni? Saya nak kena kejar ni. Tapi itu tanggungjawab itulah kan kalau kita memang tak boleh nak kejar. Itu salah dia lah. Siapa suruh dia order lambat kan. Ini saya terus accept tadi 3 saat je tiba-tiba keluar. Accept je lah kan. Tapi maknanya mungkin dia order lama nak dapat tu. Tak tahu. Saya je pula yang respon dulu. Saya respon dalam masa 2 saat tadi. So sekarang saya menuju tu passenger. Dia nak pergi terminal bas Kuantan. Okey lah, cover lah duit minyak saya sikit. Saya dah tu. Tapi Grab ini Grab dia mungkin dah try Maxim. Tapi saya tak on tadi, tak tengok pun. Saya dah accept ni. Jadi tambang dia saya dapat 53 lah, InsyaAllah. Kalau Maxim tu mungkin dapat kurang sikit kot. Tak tahulah berapa banyak. So itulah strategi kita. Betul ke? Kiri kanan. Betul lah. Jalan sikit ke kanan, maksud macam patah balik hala ke barat. Lepas tu menuju ke timur, menuju ke terminal bas. Ke terminal bas kan boleh lah cari lagi. Appointment pukul 10. Appointment ejen jual rumah. Yang tu buat juga kan. Yang Grab ni buat juga. Okey lah. Itu strategi kita lah. Kita tengok macam daripada KL ke setakat ni semalam memang tak ada lah. Nak ikut jalan lama Temeloh tu semalam lah nak cepat kan. Nak cari passenger Temeloh tu kan takut nanti kan appointment pula terlepas. Takkanlah nak cancel kan. Okey. Itulah strategi kita carilah sepanjang nak balik tu kan. Kita balik Bentong tu ada keperluan nak tengok orang tua kan, nak uruskan orang tua. Lepas tu saya pergi KL cari. Tapi tak tahulah ada untung tidak kan sebab semalam hujan lebat. Lepas balik Putrajaya hujan lebat. Dia semalam lah nak tu relax. Lepas tu semalam tidur di Genting Sempah. Tidur dalam kereta lah. Okey lah, tidur nyenyak. Pagi ni jalan ini itulah. InsyaAllah saya sambung.